Sekarang ni kan banyak kes yang orang kata powerbank tipu lah, letak batu lah. Jangan risau. Dekat tangan aku ni, ini adalah powerbank daripada Besius. Powerbank ni dia datang dengan saiz 10,000 mAh, 22.5 watt. Untuk wireless charging, dia boleh mengeluarkan sampai 15 watt. Apa yang akan dapat dalam kotak ni adalah powerbank, manual book, stiker dan juga USB cable. Apa yang paling aku suka dengan powerbank ni, dia datang dengan design yang memang sangat-sangat nipis, compact dan tak terlalu besar. Untuk powerbank ni juga dia datang dengan 5 pilihan color. Boleh pilih nak color macam mana. Aku pilih color ungu ni sebab aku tak ada lagi powerbank color ungu. Kalau kau tengok dekat bawah ni, dia ada dengan battery indicator dekat bahagian bawah ni. Senang untuk monitor berapa persen bateri yang tinggal untuk powerbank ni. Nak charge dia pula boleh pakai type C, so senang saja. Yang mana pakai casing MagSafe macam ni, jangan risau. Dia boleh pakai wireless charging yang ada pada powerbank ni. Just letak dekat bahagian belakang ni. Magnet dia kuat geng. So kalau nak dapatkan powerbank yang kecil molek ni 10,000 mAh, aku dah sediakan link dekat bawah. Harga dia murah je geng. Jangan lupa like, komen, share dan follow untuk video seterusnya.